Alright guys, so hari ni kita akan pergi ke Jeram Berungut. Dia satu tempat dengan Latar Kijang, tapi trail dia lain sikit. Latar Kijang memang jauh gila, naik atas semua tu. Tapi Jeram Berungut ni dia kebanyakannya dia lalu air lah, air sungai apa semua tu. Dan kita tengoklah macam mana jalan dia. Let's go guys. Guys, kita dah masuk dalam hutan tu. Sungainya kita belum redah lagi, mungkin ada di hadapan. So far trail dia nice, jalan pun sejuk, kiri kanan hutan. So nanti kita akan rakam balik dekat dah sampai sungai nanti. Ciao. Apa tembok saja. Hah? Mana paras air dia? Masuklah dalam. Tu. Lalu sana kot. Dia kata macam mana tadi? Turun lah, kau ikut aliran sungai. Baiklah shortcut sini ya. Ha? Tak payah basah-basah lu. Habis aku pancing dengan dia tu. Ini awal lagi. Mantu je. Ya. Sedangkan macam ni ya tu. Bila tu pergilah tarik tengok sungai. Ha? Turun sampai bawah. Sampai jumpa dua batu besar je. Tak, baik kita naik dulu yang mana ikut darat-darat pasal baru ni. Ada ke? Kayaknya. Ada kereta. Ni lah maksudnya buat jalan batu dulu. Tak ada ni lah. Ni lah naik ikut jalan batu. Rendah lah sungai. Ha, tak ada, tak dalam pun. Dah luar ni. Awak. Water starting lah. Alright guys, kat sini lah tempat yang diorang kata kita kena redah dalam air untuk nak pergi ke atas tu. So sekarang ni saya akan bawa korang POV dalam air nanti. Jom. Buat dia. Air dia jenis pula dah. Jenis. Air dia jenis. Jenis apa tu? Dalam tak? Ha? Dalam kan? Jom. Itu ada orang tu.
Cek pun baik susah. Buntu. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai ke puncak Jeram Beruntung. So kita akan tengok apa yang ada dekat puncak ni. Sebab tengok dari sini dekat dalam sana gelap. So Dah. Dah. yep. Laju. Dalam gila ni. Ya. Dalam. Yep. Gelap sikit lah tapi tak apa lah. Ha? Mari. Kita try. Jom, kita try. Jom, jom kita try. Dah Guys, so kat sini memang dalam gila. Dalam kalau nak cecah kaki sampai ke bawah tu memang tak dapat. Sebab memang dalam gila kat bawah ni. Sebab tu dia orang pakai life jacket. Kita sewa kat depan sana. So memang betul dalam kat sini. Sebab tu life jacket penting. So walaupun kalau nak pergi sini memang go ambil life jacket dulu guys. So memang dalam gila. Ni pun kaki aku tak cecah kan. See? Biasa. Air memang laju, sejuk. Dan kat atas ni memang redup lah. Nampak? Mut, try tengok dalam mana air dia. Try. Masuk dalam. Tengok view dia jap. Baik dua dia sikit ni version tu. kan. Tolong lah dia benang je.
Slow lagi. Betul kan? Laju gila aku. Aku jatuh kau tak? Belakang DC ada 10 kali aku sakit lutut ni. Right, so guys, dah habis mandi, selam, hiking kat sini. Overall boleh bagi 7 lah, 7 untuk trail ni. Trail dia tak adalah susah mana, so beginner pun boleh pergi, datang shop, mandi kat sana. Dia hiking sambil mandi sungai. So overall okey lah, recommended lah guys, boleh try. Aduh.